Siapa yang yakin dengan pendapatan gaji bulanan begini, cerah masa depan dia, syirik. Sebab kita umat tauhid. Umat tauhid ni umat la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan masuk juga tiada yang dapat menjamin kehidupan melainkan Allah. Siapa yang rasa makan gaji boleh jamin kehidupan masa hadapan, dia telah menduakan Tuhan, syirik. Kerja kerjaan gaji batal tak satu pun. Yang salah kita pegangan pada. Ini betul mula tu. Sebab jamin masa depan itu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Kita giubuh di piti. Dia jangan kira mau tak apa lah, anak-anak mau makan gaji belaka dah. Tak susah dah lah. Kita pun yakin kufur. Nampak tak? Aku jadi gitu. Dah ngaji, dah belajar tauhid. Orang wah duk mengajar kita sifat 20 macam-macam kitab. Dah pergi. Dah faham akidah. Dah faham pegang